Okey, ini kita akan tengok soalan matematik dan tengok nombor 1 kat sini. Antara nombor berikut, yang manakah bukan nombor nisbah? Ini kita kena faham jenis nombor tu kan. Jadi nombor ni kita pecahkan kepada, saya pecahkan pada satu kotak besar kan. Kotak besar ni kita bahagikan dia kepada 2. Ini kita panggil nombor nyata. Nombor nyata nombor yang wujud lah, yang boleh kita kira. Nombor tidak nyata. Tapi dalam bahasa Inggeris lagi senang faham. Ini kita panggil real number. Yang ni unreal ataupun not real number. Okey. Nombor nyata ni pula dipecahkan kepada 2 bahagian. Okey. Iaitu nombor, satu kumpulan kita panggil dia nombor nisbah. Nombor nisbah itu kita panggil dia rational number. Apa benda nombor nisbah? Nombor nisbah ni semua nombor yang boleh kita jadikan pecahan. Tak kisahlah nombor apa pun. Nombor yang boleh kita jadikan fraction. Nampak? Apa-apa nombor kan? Yang satu lagi irrational. Irrational maksudnya nombor yang bukan nombor nisbah. Nombor tu nombor nyata tapi dia tak boleh jadi fraction. Contoh kat sini dia boleh jadi semua nombor termasuk integer, positif, negatif, pecahan, perpuluhan, semua dalam kita panggil dia rational number. Rational number. Okey. Jadi kalau kamu tengok ni dalam rational number dia pecah lagi. Dia pecah lagi, dalam ni ada lagi kita panggil seterusnya adalah integer. Integer ni dia tak kira positif ke negatif, kita tak kira, asalkan integer. Bila integer dia tak boleh ada nombor pecahan, tak boleh. Dia integer ni nombor integer saja. Integer positif ataupun negatif. Dalam integer dia pecah lagi sebagai kita panggil dia nombor bulat. Whole number. Whole number ni maksudnya integer positif sahaja. Integer positif saja. Dalam whole number ni dia pecah lagi, ada satu kita panggil dia, yang ni nombor, saya tak tahu nama dia apalah dalam bahasa Inggeris. Nombor jati. Nombor jati ni nombor integer tapi tak termasuk kosong. Integer tak termasuk kosong. Jadi kita tengok kat sini 3.5 ini adalah nombor apa? Nombor rational, nombor nisbah. Ini nombor nisbah. Punca kuasa 24. Okey, yang ini kita boleh kira. Punca kuasa 24 kita dapat jawapan kita 2. Jadi dia termasuk adalah nombor nisbah rational. Punca kuasa 3, kalau kamu tekan kalkulator pun kamu akan dapat perpuluhan yang tak habis. Bila perpuluhan tak habis, ini kita panggil dia nombor yang tak boleh jadi pecahan. Ini kita panggil dia irrational. Tapi dia adalah real number. Okay? Negatif 3/0 ni, ini bukan nombor nyata. Ini kita panggil dia nombor khayalan. Imaginary numbers. Yang ni duduk bahagian nombor tak nyata. Jadi soalan dia, yang manakah bukan nombor nisbah? Jawapan kita adalah nombor 2 dan nombor 4. D. Okey. Itu nombor 1. Kita pergi dekat nombor 2 pula. Saya besarkan tulisan saya, kecil sangat. Okey. Apakah pengiraan yang betul bagi 2.5? Ini senanglah ini. Yang mula ini kita panggil buat mas je. Yang pertama, dalam fraction ni, dalam bracket ni kita kena selesaikan. Dia akan jadi 2.5 3 tolak 8 negatif 5. Kemudian darab 5. Bahagi kena tukar di darab. Pecahan akan terbalik 8/5. Ini easy lah. Ni kamu boleh jawab ni. Jawapan kita B kan. Okey. Nombor 3, nyatakan nilai digit. Nilai digit pun simple je. 10 100 111 asas 2. Yang ni nilai digit kita letak nombor kat atas. 0 1 2 3 4 5. Jadi dia akan jadi
1 darab 2 kuasa 5. Jawapan kita adalah apa? 32. Ini nilai digit. Okey, kalau 2 kuasa 5 tu saja namanya nilai tempat. Seterusnya yang ini tolak. Bila kita tolak nombor asas, kamu kena perhatikan betul-betul lah macam mana kita tolak nombor asas. 431 asas 6 tolak dengan 53 asas 6. Asas tu penting. Okay? Bila 1 tolak 3 tak boleh, kita kena pinjam. Bila pinjam sebelah, yang orang sebelah ni akan tinggal 2. Yang dia bagi adalah asas dia. Jadi dia bagi apa? Dia bagi 6. Jadi 6 campur 1, 7. 7 tolak 3, kita akan dapat 4 kat bawah. 2 tolak 5 tak boleh lagi. Kita kena pinjam. Bila pinjam yang ni tinggal 3. Sebelah dia akan bagi 6. 6 campur 2, 8. 8 tolak 5 akan dapat 3. 3 bawa sebelah ni turun terus. Jawapan kita akan dapat 3, 3, 4 asas 6. Okey. Kita tengok. Seterusnya. Yang ni senang. Yang ni rumus algebra je. 3y sama dengan 5 tambah 2x. Jadi ni kamu boleh buat ni. Dia nak apa? Express x. Dia nak x kan. Jadi kita akan dapat itu 2x sama dengan 3y tolak 5. Jadi x sama dengan 3y tolak 5 per 2. Dia nak ungkapkan x. Jawapan kita A kat sini. Okey. Itu muka surat pertama. Kita tengok muka surat kedua pula. Sebiji kek berbentuk silinder mempunyai tinggi H dan jejari R. Jika isi padu kek ialah 1430. Hitung jejari kek itu dalam sebutan H. Yang ini kita panggil dia bentuk silinder. Kan? Jadi formula dulu. Isi padu silinder adalah sama dengan pi R square H. Dia begitu ada isi padu, kita masukkan 1430 pi 22 per 7. Okey, jejari dia kita nak cari. H dia bagi kat situ. Tinggi dia adalah H. Dia biar je. Soalan nak kat sini adalah cari R. Kita buat rumus algebra. Saya akan pindahkan 7. 1430 darab dengan 7. 22 pindah ke jadi per 22. Okey, H akan turun ke bawah. Jadi yang tinggal adalah R kuasa 2. Okey, kita ambil kalkulator, kita kira dulu nombor yang terlibat tu. Jadi 1430 darab 7 bahagi dengan 22. Okey, kita tekan kalkulator je. Dapat 445 kat sini. Bila kita punca kuasakan kedua-dua orang, kita akan dapat situ punca kuasa 2445 per dengan bawah pun dia akan jadi punca kuasa juga. H. Sorry. Punca kuasa semua. Jawapan kita C. Okey, nombor 7. Diberi S, huruf vokal dalam perkataan catatan. Tentukan bilangan untuk S. Kat sini kamu tengok kan. Okey. Huruf vokal dalam perkataan catatan. Yang ini soalan ni dia kadang-kadang keliru juga. Dia nak baca ayat dia kata huruf vokal dalam perkataan catatan. Huruf vokal yang ada kat sini hanyalah A. Kan? Kita tengok A. Adakah dia ambil terpisah ataupun sekali? Biasanya kalau soalan macam ni, huruf vokal bagi saya akan ambil huruf vokal saja. Maksudnya huruf vokal kat sini dia nak ada A je. A, jadi bilangan dia berapa? Ada 1 je huruf vokal. Okey.
Tapi ada setengah kita kat sini soalan ni dia tak apa jelas sangat. Kadang-kadang dia boleh buat terpisah. C, A, T, A macam tu. Kalau dia bagi terpisah macam tu baru kita kira ada 3. Tapi yang ini huruf vokal dia apa? A saja. A saja maksudnya 1. Nombor 8. Antara berikut yang manakah berkaitan kesamaan set? Okey. A. Jika set Y huruf dalam perkataan selekoh dan set X huruf dalam perkataan sekolah, maka Y sama dengan X. Oh, ni salah. Sebab nampak memang berbeza terus. Selekoh dan sekolah. Tak cukup. A tak ada. Okey. B. Tertib susunan unsur dalam satu set tidak penting. Tertib susunan unsur betul, tak penting. Susun macam mana pun tak penting. Asalkan apa benda yang ada kat dalam tu. Okey. C. Tertib susunan unsur dalam 2 atau lebih set sentiasa sama. Ini tak boleh. Tak semestinya sama. Sebilangan unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama. Tak boleh. Apa yang kita betul lah tadi, iaitu dia ada B saja. Iaitu tertib susunan dalam satu set tak penting. Susunan tak penting. A, B, C, B, C, A, semua tu sama je. Okey, nombor 9. Sebuah pusat membeli belah dibuka setiap hari pada bulan Mac dengan jumlah pengunjung seramai 342216 asas 7. Hitung purata pengunjung pada bulan tersebut. Okey, sekarang ni dia nak kita kena bahagikan, kan? Pusat membeli belah tersebut ada 342216 asas 7. Okey. Bulan Mac bulan 3. 1 2 3. Jadi 31. Purata kena bahagi dengan 31. Masalahnya kita bahagi kena pakai asas 10. Jadi kita kena tukar dulu yang banyak tu kepada asas 10. Saya akan guna kalkulator lah yang ni. Jenuh ni banyak. Pertukaran asas 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan 3 dulu. 3 darab 7 kuasa 5. Kemudian tambah dengan 4 darab 7 kuasa 4. Lepas tu tambah dengan 2 darab 7 kuasa 3. Lepas tu tambah dengan, lepas tu 2 dah. Satu lagi 2. 2 darab 7 kuasa 2. Tambah dengan 1 darab dengan 7 kuasa 1. Kuasa 1 tak payah tulis pun tak apa. Tambah dengan 6. 700 tak payah tulis pun tak apa. Kita akan dapat situ 60822. Purata bahagikan dengan 31. Jadi kita akan dapat 1962. Ini cuma yang penting kamu kena faham macam mana kita nak bahagikan berapa banyak dan macam mana nak tukar asas itu saja. Okey. Nombor 9. Nombor 10. Rajah 1 menunjukkan harga bagi 2 model komputer riba, P dan Q. Diberi bahawa X ialah integer terbesar yang mungkin bagi harga model P. Kalau asas 8, integer terbesar dia adalah 7. Asas 8 kan? Okey. Y pula tentukan digit X. Mana Y? Tentukan nilai digit X dan harga model QY dan RM jika harga bagi kedua-dua model adalah sama. Okey. Sekarang kita dah tahu bahawa harga model P adalah 4327 asas 8. Kita nak tukarkan dia kepada asas 5. Asas 8 pada asas 5 senang sikit sebab apa? Asas 8 kita boleh pakai kalkulator.
Okey, kita pergi dekat mode, pergi dekat base N. Ni base N. Okey, asal 8 maksudnya OCT. Nak tukarkan kepada DEC. Tukar kepada asal 10 dulu. Jadi saya akan tekan kat situ, tekan OCT dulu. Pada keluar OCT, kemudian kita tekan 4327. Okey, tekan sama dengan. Sekarang kita tukar pada DEC, tekan DEC pula. Dia akan tukar, dia akan jadi sama dengan 2263 asas 10. Okey. Asas 10 ni kita akan tukar pada asas 5. 2263 kita bahagi dengan 5. Kita boleh bahagi 5 terus sini. Okey, ni kita akan dapat 452 bahagi 5 lagi. Kita akan dapat 90 bahagi 5 lagi. Kita akan dapat 18 bahagi 5 lagi. Kita akan dapat 3. Bila nombor tu dah kurang pada 5, kita kena berhenti. Jadi jawapan kita akan dapat yang pertama, tolak kosong akan dapat 3. Yang ni 15 akan dapat 3 juga. Jadi kita tengok jawapan kita dah boleh start tengok dah. Dan 3 ada. Okey, ada 18 darab 5. 18 darab 5 adalah 90. Kosong. 90 darab 5, 450. 2. 452 darab 5. Okey. 2260. Jadi jawapan kita adalah 33023. Jadi jawapan mana? A. Okey, nombor 11. Diberi bahawa 25 ditulis dalam bentuk indeks sebagai 5 kuasa negatif N. Apakah nilai N? Okey, 25 sama dengan 5 negatif N. 25 ni tertukar jadi 5 kuasa 2. 5 negatif N. Jadi kita 2 sama dengan negatif N. Jadi N adalah sama dengan negatif 2. Okey, ini indeks Nilaikan ni asal sama, senang sikit. Hukum indeks je. 5 darab tukar jadi tambah. Bahagi tukar jadi tolak. Jadi kita akan dapat jawapan 5, 8 campur 4, 12. Okey. Ni sampai nombor 12 dulu.